ada yang naik, ada yang turun. Saya dah tahu markah. Kejap je lagi adalah kita akan reveal siapa sebenarnya yang mendapat tempat pertama, berapa perbezaan markah di antara pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Tetapi apa-apa pun, minggu ini bintang masih lagi kekal. Kalau mula daripada Gegar Vaganza ke-12 ada 13 bintang, minggu untuk yang ketiga pun kita akan bawa balik 13 bintang. Tetapi saya masih lagi nak ingatkan kepada anda semua berkenaan dengan anugerah ikon semangat nombor 1 Celcom Digi. Takkanlah Fiza Frizi tak bagi banjir dek. Pemenang akan membawa pulang hadiah wang tunai RM2,000 sumbangan Celcom Digi. Dan cara-caranya memang cukup mudah. Anda hanya perlu imbas QR code yang berada dekat kaca televisyen anda. Anda boleh undi terus ikon semangat nombor 1 pilihan anda menerusi WhatsApp. Tapi anda kena buat daripada sekarang sampailah pada hari Ahad jam 6 petang. InsyaAllah kita akan reveal artis pilihan anda untuk ikon semangat nombor 1. Tetapi maaf cakap, untuk minggu yang kedua tanya kita ucapkan kepada Mak Adam, anda adalah pemenang pertama untuk anugerah Celcom Digi. Takkan tak nak share perasaan menang? Sangat teruja. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak yang mengundi. Lagi-lagi The Adam Family, thank you so much. Ada lagi ke atas tu. Sebenarnya ni first time saya ada fan club, tapi dia orang memang luar biasa. Thank you so much guys. Baik, untuk Mak Adam sendiri lah kan. Kita tahu macam Adams Family dan juga Mak Adam sendiri seperti saya juga, walaupun dah sentiasa tengok Mak Adam dekat kaca televisyen ataupun mana-mana konsert atau event, anda sentiasa menyanyikan lagu rancak. Sekarang jarang anda menyanyikan lagu balada, apatah lagi lagu yang penuh dengan dinamik. Kadang-kadang Tok Nas sendiri pun mengaku bahawa ada goyang sikit untuk lagu balada. Adakah mungkin Mak Adam masih lagi akan teruskan daripada minggu 3 sampailah ke final insya-Allah untuk lagu rancak? Silakan Mak Adam. Kita tengok apa yang production bagi. Apa-apa yang dia orang bagi, lagu-lagu apa, kalau kita terima. Cabar diri. Baik. Cabar diri. Rancak atau balada, tapi dulu masa saya mula-mula menyanyi masa kecil, memang saya suka balada. Lepas tu di Malaysia masa membesar saya dah pergi dekat rancak-rancak punya lagu. Baik. Kontrol tu saya nak kembalikan, saya nak belajar kembali. Baik, mungkinlah kan Mak Adam kena belajar dekat atas Menara Kuala Lumpur lah kot. Bagi hilang ayat dulu. Lepas tu kita belajar kontrol suara. Tapi apa-apa pun masih lagi layak untuk minggu yang seterusnya. Kita akan tengok performance dan juga kontrol suara daripada Mak Adam. Tapi untuk Ruri sendirilah kan. Kita mulakan dengan Ruri. Ruri Republic. You are the only one yang dapat geprek daripada Bunda. Ya. Tapi kalau mungkin Ruri sendiri daripada minggu pertama, minggu kedua juga lagunya lagu sendiri. Adakah mungkin memang sukakan dengan lagu sendiri ataupun tak mau mencuba untuk lagu-lagu lain, Ruri? Kayaknya mungkin minggu ketiga next week. Sepertinya bawain lagu orang lain. Baik. Ya, kita lihat semoga bisa menghibur masyarakat Malaysia di Gegar Vaganza. Baik. Ya. Tapi tak payah gerak-gerakkan bahu tu, tak payah. Nampak dia macam berdenyut-denyut dia punya muscle kat situ Risau kakak kat sini tengah-tengah malam dek. Untuk Krisha sendirilah kan. Okey, Krisha, kita tahu bahawa Krisha Tok Ram sendiri mengatakan bahawa you ada banyak potensial, you boleh adapt, senang untuk belajar dan sebagainya. Tapi banyak orang tak tahu berkenaan dengan masa rehearsal. Tok Ram banyak share ilmu ataupun tips. Mungkin Krisha sendiri boleh kongsikan bersama dengan penonton Vas Vaganza apa yang Tok Ram bagi rahsia. Silakan. Okey, semasa rehearsal memang ada banyak pembetulan. Salah satu daripada ini ialah cara sebutan, kalau boleh lebih jelas, lebih rounded orang kata. Dan juga tempo jaga, apa dia lagi lebih kurang begitulah, mau kepada cara sebutan tu biar jelas. Baik, insyaAllah lah. Kalau minggu pertama, minggu kedua pun banyak yang sebenarnya Tok Ram boleh nampak. Apatah lagi kalau mungkin berada di pentas Gegar Vaganza, banyak sebenarnya yang boleh diserap oleh barisan bintang-bintang Gegar Vaganza ke-12. Saya pasti anda dah tak sabar-sabar dah untuk menyaksikan markah ataupun kedudukan dan juga struktur untuk kesemua bintang Gegar Vaganza ke-12. Jadi sekarang ni sama-sama kita saksikan di tempat yang pertama, Iskandar mendapat
mendapat berapa sebenarnya nak bezakan dengan Nubahan. Kalau tak silap saya adalah lebih kurang dalam 3.75 markah. Okey, betul dekat situ perbezaannya. Dan untuk Mendua dan juga Nubahan, bezanya hanya setakat 0.25. Tetapi saya nak sentuh sikit berkenaan dengan tempat ke-5, tempat ke-6, tempat ke-7, tempat ke-8. Sebab mereka mendapat markah yang sama. Mungkin ada kriteria-kriteria tertentu yang menjadikan mereka berada dekat tempat ke-6, tempat yang ke-7 sebab Mak Adam dengan Kisha, you dapat the same marks. Alright? Dan Corey dapat 59.50, Rudy, you at 62.75, berkongsi bersama dengan Abang Rahmat Eka Matra. Datuk Ilen Kang, 52%, 2 minggu berturut-turut mendapat tempat yang paling 13, tetapi untuk Mel Sakura dan juga Corey dan juga Syahid nampak dia punya peningkatan. Tetapi kita akan berhenti rehat seketika, kita akan dengarkan perkongsian daripada bintang-bintang hebat kita.